Assalamualaikum, salam sejahtera. Video kali ini saya ingin berkongsi berkenaan analisis soalan ABK semester yang kedua, di mana kita akan pecahkan kepada dua bahagian, iaitu mengikut percubaan negeri dan juga target bagi STPM. Di kawasan graf garis, kurang menjadi pilihan bagi negeri-negeri untuk tahun ini, tetapi di bahagian graf bar banyak dikeluarkan, terutamanya di kawasan yang berwarna hijau ini, iaitu 3 bar ke atas. Graf compound, komponen dan juga positif, negatif sangat famous untuk keluar di bahagian trial negeri. Tetapi untuk di bahagian graf bar gabungan dan juga piramid, sama ada compound ataupun komponen, masih lagi mendapat sambutan tetapi kurang berbanding dengan yang 3 di atas itu. Jadi apa yang kita target ialah untuk kali ini, untuk tahun 2025, graf bar yang mungkin akan dikeluarkan adalah yang berwarna hijau di atas. Seperti tahun-tahun sebelum ini, di bahagian carta juga selalunya menjadi pilihan bagi trial negeri, tetapi carta ini dia sebenarnya jarang untuk keluar di STP yang sebenar. Dia akan keluar beberapa kali dalam tempoh selang beberapa tahun dah. Dia bukanlah setiap tahun akan keluar carta. Tidak. Sebab nanti kita akan lihat untuk yang STPM punya ya. Tapi untuk kali ini, negeri banyak memilih carta pai banding berbanding dengan carta pai bertingkat. Ini adalah analisis soalan ABK semester yang kedua bagi kertas yang sebenar. Jika dilihat pada tahap soalan ini, kita akan refer kepada A sahaja sebab A adalah actual bagi tahun tersebut, manakala U adalah ulangan. Contoh, tahun 2020 susah-susah. Sebab bagi saya, graf bar gabungan dengan graf bar piramid adalah susah-susah. Kalau garis dan juga bar yang biasa 3 di atas ini adalah senang-senang. Jadi kadang-kadang dia akan ada satu trend di mana ada tahun itu dia akan ada susah-susah, senang-susah ataupun senang-senang. Jadi tahun 2025 kita menargetkan, disebabkan tahun sebelum itu dah susah-susah, mungkin tahun ini akan jadi senang-senang atau senang-susah. Apa yang kita targetkan ialah kalau dia adalah senang-senang, so dia akan cover di bahagian 3 garis di atas dan juga 3 bar yang di atas. Maksudnya ini ialah level senang-senang. Tetapi di bahagian susah adalah yang berwarna merah ini. Kita hanya target sahaja. Sekiranya awak ada masa yang sangat banyak, awak bolehlah study ke semua jenis graf. Manakala untuk carta juga kita targetkan di bahagian yang susah bagi tahun 2025. Baik, sekarang kita akan lihat pula bagi bahagian karangan, iaitu bahagian C. Bagi SEM yang kedua, hanya jawab satu soalan daripada 2 soalan. Di bahagian kenegaraan, untuk negeri-negeri ini tidak mendapat sambutan. Berbanding di bahagian Malaysia Maju dan Sejahtera, bahagian ekonomi dan juga sosial budaya adalah bahagian atau tema yang sangat menjadi kegemaran bagi negeri-negeri tersebut. Ada juga soalan atau tema yang kurang mendapat sambutan, tetapi tema ini sudah lama tidak dikeluarkan. Ini juga kita akan jadikan dia sebagai soalan-soalan spot. Berdasarkan kepada trial negeri bagi soalan karangan, apa yang kita akan targetkan bagi kertas sebenar STPM di bahagian kenegaraan, walaupun jarang dikeluarkan, tetapi jadikanlah ia sebagai bacaan tambahan. Ni patutnya warna biru. Kita tukar sekejap. Alright. So, buatlah sebagai bacaan tambahan. Tetapi, di bahagian Malaysia Maju dan Sejahtera, sekejap. Bahagian ekonomi tadi, tengok dia pun dah lama tak keluar dan negeri pun mengeluarkan dia sebagai soalan favourite bagi negeri. Prasarana pun agak lama tak keluar lah, dah 2 tahun. Sosial budaya untuk negeri sangat famous. Walaupun dah pernah keluar tahun 2024, tetapi negeri banyak difokuskan kepada tema sosial dan juga budaya sebab tema ini, dia punya skop dia sangat besar sebenarnya.
So, kita akan buat dia sebagai target bagi actual. Integrasi dan perpaduan pun lama dah tak keluar. Dalam masa tempoh 3 tahun ni kira lama lah kan. So, awak jadikanlah integrasi perpaduan, prasarana dan juga rukun negara sebagai bacaan tambahan. Sekian saja untuk waktu ini. Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Terima kasih.